Laksamana Madya Tan Sri Abdul Wahab bin Haji Nawi menjalani latihan asas kadet di Britania Royal Naval College, BRNC, Dartmouth, United Kingdom untuk mengikuti latihan asas kadet. Pernah berkhidmat di KD Sri Kelantan, KD Sri Terengganu, KD Hang Tuah dan KD Kelewang. Beliau juga pernah berkhidmat di Kementah, Pegawai Staf, dan Pegawai Wakil Tentera Laut Kuching. Beliau telah dinaikkan pangkat kepada Laksamana Madya pada 1 Februari 1986. Beliau menerajui kepimpinan Tentera Laut selama 5 tahun dan bersara pada tahun 1990. Detik-detik kegemilangan beliau termasuk, Pegawai Tentera Laut pertama dilantik sebagai Penasihat Pertahanan di Washington, DC dari tahun 1975 hingga 1977. Memperkenalkan polisi kapal selam dan menghantar kumpulan pertama pegawai untuk latihan kapal selam pada tahun 1984. Memajukan bidang sukan dan aktiviti rekreasi TLDM terutamanya bola sepak, squash, golf dan pegawai TLDM pertama menjadi Presiden Persatuan Kapal Layar Malaysia pada tahun 1986. Pegawai Tentera Laut pertama dilantik menjadi Pengerusi Majlis Sukan Angkatan Tentera, MSAD, pada tahun 1986, mewujudkan keupayaan udara dengan perolehan 6 helikopter WASPI dan seterusnya menubuhkan cawangan udara TLDM pada tahun 1988. Menelusuri sejarah Tentera Laut dan mengesahkan tarikh 27 April 1934 sebagai tarikh penubuhan TLDM. Mengilham dan menganjurkan International Royal Fleet Review dan Freedom of Entry di Pulau Pinang pada Mei 1990. Memperkenalkan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia, Laut. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.